Sembang pasal jenis-jenis tai ni. Serius. Korang selalu berak. Tai korang tadi macam mana? Korang ingat pergi jamban tu semata-mata berak saja ke? Semata-mata kencing je ke? Korang tak tahu jenis-jenis tai korang ni bagi signal awal. Usus hang tu sihat ke ataupun tidak? Sebab itulah bila doktor tanya, tai korang ni jenis macam mana? Cayang ke? Bentuk macam sosis ke? Korang jangan pelik. Oh, benda pervert doktor ni nak tahu tai aku. Dengan hanya tengok bentuk tai, color tai sahaja, doktor boleh tahu hang akan ada penyakit apa. Ada pendarahan dalaman ke tak? Risiko kanser usus. Hang cukup ayak ataupun tidak? Hang ni obes ke BMI normal? Pun boleh tahu melalui tai. Senang cerita, macam-macam hang boleh tahu melalui najis sahaja. Sembang pasal gemuk kurus lah. Korang tahu tak? Orang yang obes dengan orang yang ada BMI yang normal. Korang tahu tak? Kuman dalam najis kita berbeza. Pasal apa berbeza? Of course lah. Kuman yang ada pada najis kita, mestilah kuman tu asal pada usus kita sendiri. Kau nak tahu kenapa orang obes ni makan sikit je senang gemuk. Makan sikit je senang tinggi kolesterol. Makan sikit benda-benda mana? Tu dia. Gula tinggi meroket. Padahal aku makan daki donat sikit je pun. Cek-cek gula pasal apa tiba-tiba 11, 12. Padahal hang kurus, hang makan lagi banyak daripada aku donat. Tapi gula cantik je. Pernah berlaku kan? Korang tak payah pelik. Yang kajian dah habaq dah. Semua tu ada kaitan dengan jenis-jenis kuman apa yang ada dalam usus kita. Antara bayangkan ada 100 trilion jenis kuman bukan setakat bantu untuk kuatkan imun sistem badan. Jenis-jenis kuman dalam usus kita juga mempengaruhi badan kita cerna makanan. Serap kolesterol, serap gula dalam darah, buat vitamin. Yes, kuman dalam usus membantu menghasilkan vitamin. Macam vitamin K. Ada setengah vitamin B kompleks, macam vitamin B1, B2, B3, B5. Semua tu dihasilkan oleh kuman dalam usus kita. Aku tak cakap bohong. Kajian dah abang. Tengok, dia mempengaruhi hasilkan short chain fatty acid, vitamins, health benefit product macam anti radang, analgesic. Semua ni kuman yang hasilkan. Tapi malangnya, bila kita gemuk, kuman jahat yang paling banyak dalam usus kita. Bila kuman jahat banyak dalam usus, tu antara sebab kenapa aku makan sikit pasal apa senang naik berat badan aku makan sikit pasal apa gula aku tinggi. Aku juga makan pasal apa kolesterol aku tinggi And yes, antara sebabnya adalah kuman dalam usus kita yang dipanggil sebagai gut microbiota. Dan kuman apa yang ada dalam najis orang gemuk yang tak ada pada najis orang kurus. Yang punca pada masalah-masalah macam ni lah. Kolesterol tinggi, gula tinggi. Kuman jenis apa? Kuman ni kalau banyak dekat usus, dia nakai. Escherichia. Yang apa dah dengar? E. coli tu. E. coli tu kalau banyak dalam usus, jahanam penghadapan korang. Yang kedua, spesies Clostridium. 3, spesies Ruminococcus. 3 jenis bakteria ni lah yang bermaharajalela. Dominan dekat usus orang obes. Bakteria-bakteria ni cukup suka kolesterol, lemak dan juga gula. Sebab itulah makan sikit je donat seminggu sekali. Tapi sekilo naik berat badan. Gula mencanak naik. Yang kajian juga abang, orang obes ni dia kurang bakteria baik. Macam ni, kuman ni, Akkermansia musnifila. Orang obes kurang bakteria ni. Bakteria ni lah baik. Bakteria ni dihasilkan anti radang. Bakteria ni juga bantu untuk kurangkan penyerapan kolesterol, karbohidrat, dia jaga kesihatan usus. Tapi kita obes kurang bakteria ni. Sebab itulah kalau perasan, orang obes ni senang berak cayang. Kadang-kadang cirit, kadang-kadang sembelit. Kuman ni kurang. Sekarang kau nampak kan pentingnya kuman yang ada pada usus kita yang mempengaruhi jenis-jenis tai yang kita hasilkan, yang mempengaruhi penyakit apa yang kita akan ada dalam 10 tahun akan datang dan mempengaruhi berat badan kita. Ada soalan, macam mana nak bagi kuman baik tu banyak dalam usus kita? Saya ni obes. Saya memang kerap berak cayak macam ni. Kadang-kadang sakit perut, kembung perut. Tak nak dah macam ni, tak nak. Bebuih mulut aku abang. Probiotik, prebiotik is the answer. Makanlah probiotik korang ni. Aduh, banyak kali dah aku abang. Sedap. Prebiotik yang baik, probiotik yang bagus akan bantu biarkan bakteria baik dalam usus kita. Tak susah kita nak cari probiotik, prebiotik mana yang elok untuk usus kita. Mudah. Cari mana-mana produk probiotik, prebiotik yang ada bakteria probiotik macam ni. L. acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, B. lactis B104, B. lactis B420. 5 jenis strain ini sangat strong scientific dengan medical evidence mengatakan cukup elok untuk kesihatan usus. Kalau usus sihat, bantu sistem penghadaman,
Ini bantulah juga untuk korang nampak lebih. And yang paling penting, dapat bantu kurangkan risiko kolesterol, gula, apa lagi? Hypertension, apa lagi? Obesity. Selain jaga makan, probiotik sangat memperanan sebenarnya. Macam aku makan ni, ada 5 jenis strain tu, plus ada extract. Ni buah apa ni? Yang ni buah blood orange kita panggil. Orange berdarah. Buah ni cukup bagus bantu korang untuk lebih. Faham kan? Size S. So, korang yang ada BMI lebih pada 35, 40, morbid obese, confirm korang selalu berak, sayang. Kan? Sampai bila nak sakit perut? Sampai bila nak kembung perut? Cirit-birit? Makan probiotik. Okay?